Assalamualaikum dan salam sejahtera, semua peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 untuk semua cerita panas Liga Malaysia. Keputusan masa penuh, perlawanan Minggu 13 Liga Super Malaysia 2025-2026 hadir dengan penuh drama, gol dan emosi. Dalam video ini, kami kongsikan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Sebelum kita mula, tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Jadual perlawanan Liga Super 2025-2026, Minggu 13. Saksikan siaran langsung, perlawanan LS13 yang akan bermula Selasa ini, 23 hingga 24 Disember 2025. Pada Selasa 23 Disember 2025, DPMM FC lawan Penang FC di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, sepak mula jam 8 suku malam, live di Astro Arena Bola 2, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara PDRM lawan Selangor FC di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, sepak mula jam 9 malam, live di OK TV, Sukan RTM, dan RTM Click. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Terengganu FC lawan Sabah FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, sepak mula jam 9 malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian pada Rabu 24 Disember 2025, KL City FC lawan Kuching City FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, sepak mula jam 8 suku malam, live di Astro Arena Bola, Astro Go, dan Suka TV. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Kelantan The Real Warriors FC lawan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman, sepak mula jam 9 malam, live di OK TV, Sukan RTM, dan RTM Click. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Melaka FC lawan Immigration FC di Stadium Hang Jebat, sepak mula jam 9 malam, live di Astro Arena Bola 2, Astro Go, dan Suka TV. Jadi itulah dia, jadual perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 Minggu 13. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.